Sementara tengah ramai-ramai berkumpul kat kampung tu, bolehlah cuba sepikit batik pistachio ni. Cara nak buat pun tak susah sangat. So jom kita start. Bismillah. First, masukkan 90g butter, 120ml fresh milk, 160g white chocolate, 6 sudu pistachio paste. Ini kat pasar raya banyak dijual. Lepas tu bila dah cair, boleh masukkan 200 ke 250g biskut Mary. Korang kacau-kacaukan sekata, masukkan dalam loyang dan tekan-tekan biarlah dia mampat macam ni. So sekarang boleh simpan dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 2 jam sampai dia jadi keras. Next, masukkan 100g dark chocolate dengan 200g milk chocolate. Ni kita guna teknik double boil. Kemudian boleh potong kek batik tadi tu petak-petak macam ni, salutkan dalam coklat dan taburkan sedikit kacang pistachio untuk bagi dia nampak cantik sikit. So sekarang boleh masuk ke dalam peti sejuk sekejap sampai dia punya coklat tu keras. Ni kalau korang serve masa hari raya nanti, memang confirm ramai yang akan suka. Dan nak bagi tahu, ni video terakhir untuk Ramadan bersama Hamdan untuk tahun 2025 ni. So Hamdan nak minta maaf kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa, dan Hamdan nak gunakan kesempatan ni untuk ucapkan selamat Hari Raya.